Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan dapatan temu bual bersama Guru Cemerlang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama Nur Jauza Syafiqah binti Jamalullah, yang kedua Muhammad Azmal Wajidi bin Najib, dan yang ketiga saya sendiri, iaitu Nur Kamalia binti Muhammad Kamarul Zaman. Pertama sekali saya akan menceritakan latar belakang Guru Cemerlang yang telah kami temu bual. Nama diberi Mazidah Nadia binti Muhammad Zain, yang lahir pada 11 Mei 1981, berumur 44 tahun dan berasal daripada Kedah. Jawatan yang disandang oleh beliau pada masa sekarang ialah Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational. Beliau pada pertama kalinya mengajar, beliau mengajar di sekolah SMK Pandan Mewah Ampang Selangor, iaitu pada 2007, dan sekarang beliau mengajar di SMK Tunggu Temenggung, Pendang, Kedah. Jawatan yang pernah disandang oleh beliau sepanjang tempoh perkhidmatan adalah sebanyak 14 jawatan. Jawatan yang pertama ialah sebagai Ketua Panitia Grafik Komunikasi Teknikal, iaitu pada tahun 2009 sehinggalah 2025. Yang kedua, sebagai Setiausaha Beasiswa Sekolah, iaitu pada tahun 2009 sehinggalah 2022. Yang ketiga, sebagai Ketua Guru Penasihat Silat, iaitu pada tahun 2009 sehinggalah 2022. Keempat, Penyelaras Silat, iaitu pada tahun 2023 sehinggalah 2025. Kelima, Penyelaras Tingkatan 5, iaitu pada tahun 2009 sehinggalah 2023. Keenam, Pentafsir Sekolah daripada 2009 sehinggalah 2025. Ketujuh, Penyelaras Tingkatan 3, iaitu pada tahun 2023 hinggalah 2025. Ke-8, Panel Bina Item Peringkat Negeri, iaitu pada 2012 sehinggalah 2025. Ke-9, Ketua Panel Bina Item Peringkat Negeri, iaitu pada tahun 2025. 10, Jurulatih Utama Negeri. 11, Pemeriksa sehingga kini, iaitu pada tahun 2025. Ke-12, Ketua Pentafsir Kawasan pada tahun 2010 sehinggalah 2025. Yang ke-13 ialah Pegawai Aset Sekolah pada tahun 2023 sehinggalah 2025. Dan yang terakhir iaitu sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational pada tahun 2023 sehinggalah 2025. Selain daripada itu, pencapaian dan pengiktirafan yang pernah beliau terima sepanjang bergerak sebagai Guru Cemerlang, terdapat 5 anugerah. Yang pertama, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2004, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang juga pada tahun 2024. Ketiga, Anugerah Pengetua. Keempat, Anugerah Pengurusan Kokurikulum Terbaik, iaitu pada tahun 2023, dan Anugerah Kecemerlangan Akademik daripada 2019 sehinggalah 2024. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada aspirasi dan juga matlamat kerjaya Cikgu Mazidah Nadia. Baiklah, melalui temu bual yang telah kami laksanakan, kami diberitahu oleh beliau bahawa aspirasinya datang daripada dorongan daripada ibu dan abah, kerana mereka berdua merupakan seorang pendidik, di mana hal ini memperjelaskan bahawa dorongan dia untuk menjadi seorang guru juga adalah hasrat daripada ibu dan ayahnya yang mendorongnya untuk turut menjadi seorang guru. Kedua adalah kekuatan daripada suami, ibu, abah, anak-anak dan juga adik-adik, di mana ahli keluarganya turut menyokong keputusannya untuk berkecimpung dalam bidang pendidikan. Baiklah, seterusnya hasrat beliau yang telah beliau utarakan semasa temu bual kami adalah beliau berkata semoga dirinya dapat berbakti kepada masyarakat, agama dan juga negara. Beliau mencurahkan segala bakti untuk mengajar dan untuk mendidik anak bangsa supaya jadi insan yang bergunalah pada masa hadapan. Dan seterusnya, tujuan beliau dalam menjadi seorang pendidik adalah beliau bertujuan untuk membentuk model insan yang beradab, berakhlak, bersyukur dan juga intelek. Di mana ini memperjelaskan bahawa sepanjang
tempoh perkhidmatannya dapat kami ketahui bahawa beliau seorang yang sangat berdedikasi dalam mendidik murid-murid di sekolah. Beliau sangat tekun dalam mengajar mereka tanpa mengenal erti lelah. Baiklah, berdasarkan temubual yang kami laksanakan juga, beliau menceritakan pengalaman, sumbangan, amalan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru dalam kerjaya beliau yang telah beliau laksanakan. Menurut Cikgu Mazidah Nadia binti Mak Zain, antara salah satu pengalaman manis beliau yang beliau dapatkan adalah ketika beliau mendapatkan anugerah perkhidmatan cemerlang pada kali pertama pada tahun 2012 di SMK Tunku Temenggung Pendang, Kedah. Bagi beliau, itu adalah sebuah pencapaian sangat bermakna sepanjang perkhidmatan beliau dalam bertugas sebagai seorang guru. Beliau turut memberi sumbangan kepada pihak sekolah dan juga kepada negeri Kedah dan mendapat pengiktirafan sebagai panel penggubal bagi modul peningkatan prestasi mata pelajaran elektif ikhtisas MPEI bagi mata pelajaran grafik komunikasi teknikal pada peringkat negeri. Terdapat pelbagai anugerah yang beliau terima sepanjang perkhidmatan beliau sehingga kini yang jelas tidak terkira jumlahnya. Dalam temubual tersebut juga, beliau menyatakan bahawa beliau turut menerapkan kelima-lima aspek falsafah pendidikan kebangsaan iaitu jasmani, emosi, rohani, sosial dan juga intelek. Menurutnya, dia menggunakan pendekatan emosi dan rohani sebagai aspek utama dalam pembentukan murid di sekolah kerana dia percaya bahawa murid yang lahir dengan emosi dan juga rohani yang stabil secara tidak langsung akan menjadikan murid itu rapat dengan guru tersebut. Seterusnya, membentuk daya sosial seperti akhlak yang mulia dan intelek yang tinggi yang cerdas serta melahirkan jasmani yang sihat apabila murid tersebut giat aktif dalam bimbingan guru. Kemudiannya, tidak lupa juga dengan tugas hakiki beliau sebagai seorang guru untuk mengajar murid-murid. Beliau seringkali menerapkan amalan falsafah pendidikan guru setiap kali sebelum datang ke kelas untuk mengajar. Contohnya, beliau mengatakan bahawa beliau akan membuat persiapan di malam hari sebelum masuk ke kelas esok hari untuk mengajar murid-murid. Beliau membuat persiapan, membuat ERPH yang di mana beliau mengatakan bahawa ERPH itu adalah suatu kewajipan dan penting supaya pembelajaran menjadi lebih efisien, berkesan dan juga mencapai objektif utama. Pembahagian RPH itu mestilah berdasarkan tahap rendah, sederhana dan tinggi, di mana pembahagian araf ini diwujudkan supaya tahap pengajaran dan juga kaedah RPH yang digunakan dengan akan sesuai dengan kebolehan dan juga kemahiran yang dimiliki oleh murid yang diajar sekaligus menghasilkan output yang diingini apabila tamat sesi pengajaran. Kronologi perjalanan kerjaya. Cikgu Mazidah Nadia binti Mizin mula bertugas pada tahun 2007 di SMK Pandan Mewah, Ampang, Selangor sebagai guru STEM. Kemudian berpindah ke sekolah SMK Tanah Merah pada tahun 2008 dan akhir sekali berpindah pula ke SMK Tunku Temenggung. Setelah beberapa tahun berkhidmat dan aktif dalam program peningkatan PDPC ini, beliau telah dilantik sebagai guru cemerlang DG44 pada tahun 2014. Antara usaha pentingnya ialah penghasilan modul grafik komunikasi teknikal MPEI SPM yang telah digunakan oleh sekolah-sekolah di negeri Kedah serta dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar di sana. Seterusnya, cabaran utama beliau ialah mengimbangi masa antara tugas mengajar, tanggungjawab keluarga dan aktiviti-aktiviti kurikulum seperti silat. Namun, pengiktirafan sebagai guru cemerlang ni telah memberikan beliau semangat baharu untuk terus berinovasi, berkongsi ilmu serta menjadi teladan kepada guru yang lain. Di samping menasihatkan guru muda agar sentiasa berusaha dengan ikhlas dan konsisten ke arah kecemerlangan. Berikut ialah bukti temubual kami bersama Cikgu Mazidah Nadia binti Mizin. Baiklah, ini sahaja penyampaian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.